Kita hidup dalam dunia yang kelihatan bebas. Hakikatnya, setiap langkah kita dikawal oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Kita bekerja, berhutang dan membayar harga untuk sistem tanpa kita sedar. Semua itu hanyalah permainan yang dicipta lebih 100 tahun yang lalu. Di sebuah pulau terpencil, 7 lelaki bertemu dalam rahsia. Mereka tidak membawa senjata, tetapi mereka mencipta sistem yang lebih berbahaya daripada peperangan. Iaitu, sebuah sistem yang mampu menundukkan negara tanpa perlu menjajah dan memperhambakan manusia tanpa rantai. Sejak hari itu, dunia tidak lagi diperintah oleh kerajaan, tetapi oleh mereka yang mencipta wang. Bab 1. Perjalanan ke Pulau Jekil. Semuanya bermula dengan sebuah perjalanan yang tidak diketahui oleh dunia. Pada tahun 1910, sebuah kereta api mewah bertolak dari New Jersey menuju ke arah selatan. Namun, penumpangnya bukanlah orang biasa. Mereka bukan pelancong dan bukan pemburu, seperti yang dilaporkan kepada media. Di dalam gerabak itu, terdapat 7 lelaki paling berkuasa dalam dunia keuangan dan politik Amerika. Nama mereka tidak disebut di surat khabar dan identiti mereka dirahsiakan dengan alasan keselamatan. Mereka menuju ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Jekil. Di situ, berdiri sebuah kelab eksklusif milik golongan elit. Mereka berkumpul selama 9 hari. Bukan untuk memburu atau berehat, tetapi untuk merancang sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam bilik mesyuarat yang dijaga ketat itu, mereka membincangkan bagaimana mahu mencipta sistem keuangan baharu yang akan memastikan mereka mengawal aliran wang dunia untuk selama-lamanya. Dari pertemuan rahsia itu, lahirlah satu rancangan yang kelak dikenali sebagai Sistem Rizab Persekutuan. Bab 2. Permainan yang bernama penyelamatan. Sistem yang dicipta di Pulau Jekil dibina atas alasan yang indah. Ia dikatakan untuk menstabilkan ekonomi dan melindungi rakyat daripada krisis. Namun, kebenarannya amat berbeza. Tujuan sebenar sistem itu adalah untuk melindungi bank-bank besar daripada kejatuhan yang mereka cipta sendiri. Apabila institusi keuangan besar membuat kesilapan atau terdedah kepada kerugian, sistem ini akan memastikan mereka tetap diselamatkan dengan menggunakan wang rakyat. Setiap kali krisis berlaku, kerajaan mencetak lebih banyak wang atas alasan untuk menyelamatkan ekonomi. Tetapi, wang yang dicetak itu tidak disokong oleh nilai sebenar. Ia dicipta daripada hutang. Maka, setiap penyelamatan yang dilakukan bukanlah untuk kebaikan, tetapi ia adalah satu bentuk pemindahan kerugian daripada golongan kaya kepada orang biasa. Bab 3. Penjaga rakyat atau penjaga sistem. Bank pusat dipromosikan sebagai pelindung rakyat. Seolah-olah ia wujud untuk menstabilkan pasaran dan mencegah kemelesetan. Namun, di sebalik wajah itu, tersembunyi hakikat yang gelap. Ia bukan penjaga rakyat, tetapi penjaga sistem. Ia untuk memastikan struktur kekuasaan kekal dan tidak tergugat. Dalam dunia keuangan, persepsi adalah senjata. Selama rakyat percaya bahawa bank pusat wujud untuk melindungi mereka, sistem ini tidak akan dipersoal. Padahal realitinya, bank pusat hanyalah alat untuk memindahkan kuasa ekonomi kepada segelintir individu yang berada di puncak piramid keuangan dunia. Bab 4. Rumah, pinjaman dan rantai yang tidak kelihatan. Apabila sistem baharu ini diperkenalkan, bank tidak lagi memerlukan nilai sebenar untuk memberi pinjaman. Mereka hanya memerlukan satu perkara iaitu kepercayaan. Daripada kepercayaan itu, lahirlah wang yang tidak wujud. Satu pinjaman kecil kepada seorang pembeli rumah akan dijual semula kepada pelabur lain. Kemudian, pinjaman itu menjadi aset keuangan yang dijual berulang kali. Setiap kali ia dijual, keuntungan baru terhasil tanpa perlu menghasilkan
sebarang nilai sebenar. Inilah permulaan kepada ekonomi hutang. Ramai orang percaya mereka memiliki rumah, kereta dan harta. Namun hakikatnya, semuanya masih dimiliki oleh bank. Mereka menjadi hamba dalam sistem moden, terikat dengan kontrak dan bunga pinjaman yang tidak pernah habis. Mereka tidak dipaksa dengan rantai besi, tetapi dengan kertas bertulis hutang. Bab 5. Keinginan yang tidak pernah cukup. Apabila sistem ini mula berkuasa, ia berkembang tanpa batas. Wang tidak lagi perlu disokong oleh emas atau aset sebenar. Ia boleh dicipta sebanyak yang diingini, selagi rakyat masih mempercayai nilainya. Namun, setiap kali wang baru dicipta, nilainya semakin merosot. Harga barang naik, bukan kerana kekurangan bekalan, tetapi kerana terlalu banyak wang yang tidak mempunyai asal-usul. Dalam dunia baru ini, wang tidak lagi menjadi alat pertukaran, tetapi ia menjadi alat kawalan. Mereka yang mencipta wang memegang nasib seluruh manusia. Bab 6. Membina dunia baru. Setelah berjaya mengawal sistem kewangan domestik, mereka mula membina sistem antarabangsa. Wang digunakan untuk menundukkan negara. Hutang digunakan sebagai tali yang mengikat pemimpin. Bantuan antarabangsa dan pelaburan asing kelihatan seperti sebuah pertolongan, tetapi di sebaliknya, ia adalah satu bentuk penjajahan moden. Negara yang menerima bantuan terpaksa menuruti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi hutang. Mereka kehilangan kebebasan ekonomi sedikit demi sedikit dan akhirnya tunduk kepada arahan yang datang dari luar. Inilah bentuk penjajahan yang paling halus dalam sejarah manusia. Bab 7. Mekanisme Mandrik. Penulis buku ini menamakan ciptaan kewangan ini sebagai mekanisme Mandrik, sempena nama ahli sihir yang boleh mencipta sesuatu daripada tiada. Begitulah juga sistem ini. Ia mencipta wang daripada udara, menggunakan hutang sebagai bahan mentahnya. Apabila kerajaan meminjam daripada bank pusat, bank itu mencipta wang baru untuk pinjaman tersebut. Kemudian, kerajaan membayar hutang itu menggunakan cukai rakyat. Selepas hutang dibayar, mereka akan meminjam semula, dan kitaran itu tidak pernah berhenti. Ia mencipta ilusi bahawa ekonomi berkembang, sedangkan yang sebenarnya berkembang hanyalah jumlah hutang yang menjerut manusia di seluruh dunia. Bab 8. 3 banker dan 1 dunia. Sistem keuangan moden adalah hasil daripada kerja 3 generasi banker yang memahami selok-belok kuasa wang. Mereka tahu bahawa masa dan bunga pinjaman boleh digunakan sebagai senjata untuk menakluk dunia. Mereka tidak memerlukan tentera untuk menguasai sesebuah negara. Mereka hanya perlu mengawal sumber kewangannya. Apabila pinjaman diberi, peminjam menjadi tunduk. Dan apabila hutang meningkat, seluruh negara menjadi hamba kepada sistem yang dicipta oleh tangan mereka. Bab 9. Sains rahsia. Di balik dunia kewangan moden, tersembunyi satu bentuk sains yang tidak pernah diajar di mana-mana universiti. Ia adalah sains kawalan melalui hutang dan ketakutan. Apabila krisis ekonomi dicipta, rakyat akan panik. Dalam kepanikan itu, mereka akan menyerahkan kuasa mereka kepada institusi yang kononnya boleh menyelamatkan keadaan. Dan setiap kali krisis berlaku, penyelamat yang sama akan muncul. Mereka mencetak lebih banyak wang, menambah lebih banyak hutang, dan mengukuhkan cengkaman terhadap rakyat. Bab 10. Jamuan yang tidak pernah tamat. Pulau Jekyll hanyalah permulaan. Apa yang berlaku selepasnya hanyalah pengulangan jamuan yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeza. Setiap kali krisis berlaku, mereka yang berada di atas meja makan akan menikmati hasilnya dan rakyat akan menjadi mangsa hidangan. Apabila ekonomi runtuh, bank besar diselamatkan.
Rakyat menanggung akibatnya melalui cukai dan inflasi. Mereka yang mencipta masalah akan terus hidup mewah, sementara dunia di luar kelaparan. Pesta itu tidak pernah tamat. Ia hanya berubah wajah agar tetap kelihatan suci di mata dunia. Bab 11. Formula Rothschild. Keluarga keuangan terkenal dari Eropah telah lama memahami bahawa peperangan ialah perniagaan yang paling menguntungkan. Apabila negara berperang, mereka meminjam. Apabila mereka meminjam, bank mengaut keuntungan. Dan apabila perang tamat, hutang masih hidup. Dengan satu formula mudah ini, mereka mencipta kitaran kuasa yang tidak dapat dipatahkan. Mereka membiayai kedua-dua pihak yang berperang, lalu memastikan mereka menang tidak kira siapa yang kalah. Kuasa sebenar tidak lagi di tangan kerajaan, tetapi di tangan mereka yang mengawal wang kerajaan itu. Bab 12. Tenggelamnya kapal Lusitania. Pada tahun 1915, kapal penumpang Lusitania karam di Lautan Atlantik selepas diserang oleh kapal Jerman. Tragedi itu digunakan sebagai alasan untuk membawa Amerika Syarikat menyertai Perang Dunia. Namun kemudian, terbongkar bahawa kapal itu sebenarnya membawa senjata secara rahsia. Peristiwa itu bukan sekadar tragedi. Ia adalah helah untuk mencetuskan perang demi keuntungan keuangan. Mereka yang membiayai perang di kedua-dua pihak tersenyum di balik tirai. Sementara jutaan manusia mati memperjuangkan sesuatu yang mereka sendiri tidak faham. Bab 13. Topeng Moskow. Selepas perang tamat, dunia terbahagi kepada dua kuasa besar, iaitu kapitalis dan komunis. Namun, di sebalik perbezaan ideologi itu, wujud satu rahsia yang sama, iaitu kedua-dua pihak mendapat dana daripada sumber keuangan yang serupa. Di depan rakyat, mereka berperang. Di belakang tabir, mereka bekerjasama untuk memastikan sistem hutang kekal berjalan. Perang hanyalah lakonan dan rakyat menjadi pelakon yang tidak tahu mereka sedang digunakan. Dunia terus berputar dalam kitaran yang dicipta oleh makhluk dari Pulau Jekyll. Dan manusia terus percaya bahawa mereka bebas, padahal mereka hanya bergerak dalam sangkar yang dibina oleh kuasa keuangan yang tidak kelihatan. Bab 14. Di balik wajah kawan, ada mata pengintip. Dalam dunia kuasa, maklumat lebih bernilai daripada emas. Mereka yang memiliki maklumat dapat mengawal masa depan. Sistem keuangan dunia juga bergerak dengan prinsip yang sama. Di sebalik senyuman diplomatik antara negara, tersimpan aktiviti pengintipan ekonomi yang tidak pernah berhenti. Setiap dasar keuangan, setiap kadar faedah, setiap laporan pelaburan menjadi alat untuk membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Mereka berpura-pura bekerjasama, walhal masing-masing sedang menilai peluang untuk menguasai yang lain. Dalam dunia ini, tidak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang berselindung di sebalik perkataan kepercayaan. Bab 15. Banker Yankee dan dunia yang terikat dengan hutang. Apabila Amerika muncul sebagai kuasa ekonomi selepas perang, dunia mula bergantung kepada dolar. Setiap negara yang ingin berdagang terpaksa menyimpan rizab dalam mata wang yang sama. Dengan cara itu, mereka yang mengawal dolar dan mengawal dunia. Hutang antarabangsa menjadi senjata baru dan bank-bank besar dari barat menjadi pusat kuasa sebenar. Negara membangun diberi pinjaman dengan kadar yang memerangkap mereka. Mereka membayar bunga tanpa pernah menyentuh pokok hutang. Ini menjadikan seluruh dunia sebagai ladang keuntungan bagi sistem yang dicipta di Pulau Jekyll. Bab 16. Permainan Bretton Woods. Selepas Perang Dunia Kedua, negara-negara besar berkumpul di Bretton Woods untuk membina semula ekonomi dunia. Mereka berjanji untuk mencipta sistem keuangan global yang adil dan stabil.
Tetapi, di sebalik perjanjian itu, tersembunyi tujuan yang lebih licik. Amerika memanfaatkan kekuatannya untuk menukar dolar menjadi mata wang antarabangsa yang kononnya disokong oleh emas. Dunia mempercayainya. Tetapi, apabila mereka memiliki kuasa penuh, pautan dengan emas diputuskan secara senyap. Dunia terus menggunakan dolar tanpa menyedari nilainya kini hanya bergantung kepada kepercayaan semata-mata. Ia adalah sihir moden yang menukar kertas menjadi kuasa. Bab 17. London dan simpulan wang dunia. Di London, lahir jaringan kewangan antarabangsa yang menjadi nadi kepada sistem moden. Bank-bank besar bekerjasama di balik tabir bagi membentuk rangkaian yang menembusi sempadan negara. Mereka mengawal kadar faedah antarabangsa, aliran pelaburan dan pasaran hutang global. Walaupun negara berbeza, sistem mereka bersatu. Mereka tidak bertanding, mereka berpakat. Dunia hanya melihat wajah kerajaan, tetapi di sebaliknya, berdiri kerajaan bayangan yang lebih berkuasa, yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi mereka lah yang menentukan nasib seluruh bangsa. Bab 18. Bila makhluk itu menelan Kongres. Apabila bank pusat mula mempengaruhi dasar kerajaan, ia bukan lagi digelar institusi kewangan, tetapi ia sudah menjadi institusi politik. Mereka yang duduk di kerusi tertinggi kerajaan tidak lagi membuat keputusan bebas. Setiap dasar, bermula dari cukai hinggalah perbelanjaan, mesti disesuaikan dengan kehendak sistem keuangan. Puluhan tahun berlalu dan akhirnya Kongres tidak lagi mengawal wang, tetapi dikawal oleh mereka yang mengurusnya. Kuasa sebenar berpindah daripada tangan rakyat kepada lembaga yang tidak dipilih sesiapa. Demokrasi masih wujud, tetapi hanya sebagai persembahan untuk menenangkan hati rakyat. Bab 19. Sains rahsia wang. Dalam dunia ini, wang bukan sekadar alat pertukaran, tetapi ia adalah alat kawalan. Inflasi bukan kebetulan, ia adalah strategi. Apabila nilai mata wang menurun, rakyat terpaksa bekerja lebih keras untuk mendapat jumlah yang sama. Sementara kekayaan sebenar berpindah ke tangan mereka yang mencipta wang. Sistem ini direka agar manusia sentiasa sibuk bekerja, takut akan hilang pekerjaan dan bergantung kepada hutang untuk meneruskan hidup. Selagi mereka terus percaya bahawa ini adalah sistem semula jadi, maka rantai itu akan kekal di leher mereka selama-lamanya. Bab 20. Alkimia moden. Mereka yang menguasai kewangan menemukan cara, iaitu bagaimana mengubah hutang menjadi kekayaan. Apabila kerajaan berhutang, bank mencipta wang baru dan bunga pinjaman menjadi aliran pendapatan tanpa henti. Hutang yang sepatutnya membebankan menjadi sumber kuasa. Ia adalah alkimia moden, iaitu menukar beban menjadi keuntungan dan ilusi menjadi realiti. Dengan formula itu, mereka tidak perlu lagi mencuri dari rakyat secara kasar, kerana rakyat sendiri yang menyerahkan semuanya dengan sukarela. Bab 21. Kuasa bayangan Amerika. Apabila Amerika menjadi pusat kewangan dunia, pengaruhnya meresap ke setiap penjuru bumi. Pinjaman, bantuan dan pelaburan menjadi alat politik yang lebih kuat daripada bom. Negara yang enggan tunduk kepada sistem ini akan diasingkan, dikenakan sekatan atau dijatuhkan melalui krisis ekonomi. Dalam diam, dunia menjadi satu teater kawalan di mana setiap pemimpin tahu bahawa menentang sistem ini bererti menentang tangan yang memberi makan kepada negaranya sendiri. Bab 22. Formula Quigley. Seorang sejarawan elit bernama Carroll Quigley pernah menulis bahawa kuasa sebenar tidak lagi terletak pada kerajaan, tetapi kepada mereka yang mengawal institusi kewangan antarabangsa. Mereka tidak mahu menghapuskan kerajaan, tetapi mereka mahu menguasainya dari dalam. Quigley bukan ahli teori konspirasi.
Beliau adalah orang dalam yang melihat sendiri bagaimana sistem ini berfungsi. Apa yang digambarkannya bukan masa depan, tetapi masa kini yang sedang kita semua lalui tanpa sedar. Bab 23. Dunia yang hidup dalam penipuan yang sama. Manusia percaya ekonomi berkembang kerana kerja keras, tetapi sebenarnya ia berkembang kerana hutang yang bertambah. Nilai sebenar tidak lagi penting, ia cuma angka di skrin. Setiap kali angka itu meningkat, manusia bersorak, walaupun sebenarnya mereka sedang menanggung beban yang tidak dapat dibayar. Sistem ini membuat mereka berasa kaya, padahal mereka hanyalah penonton dalam permainan yang tidak pernah mereka fahami. Bab 24. Krisis sebagai bisnes. Apabila krisis berlaku, rakyat panik. Tetapi, bagi mereka yang mencipta sistem ini, krisis adalah peluang emas. Mereka membeli aset murah ketika orang lain ketakutan. Mereka memaksa kerajaan untuk mencetak lebih banyak wang untuk menyelamatkan pasaran. Dan, setiap kali itu berlaku, nilai sebenar wang di tangan rakyat makin menyusut sedikit demi sedikit. Inilah permainan yang mereka cipta di Pulau Jekyll, permainan yang tidak pernah kalah. Bab 25. Sains lama, dunia baru. Apa yang bermula sebagai sistem kewangan, kini menjadi alat kawalan sosial. Melalui hutang, inflasi dan ketakutan, manusia diatur tanpa perlu diperintah secara langsung. Mereka tidak perlu dikurung dalam penjara, cukup dengan kebergantungan terhadap wang yang sentiasa kehilangan nilai. Dunia moden kelihatan maju, tetapi kemajuan itu dibina di atas asas yang rapor. Bab 26. Pandangan kedua terhadap makhluk itu. 100 tahun selepas Pulau Jekyll, sistem itu masih hidup dan semakin kuat. Ia telah berkembang melampaui sempadan negara. Kini ia tidak lagi disebut Federal Reserve, tetapi Bank Dunia, Danar Monetari dan Pelaburan Antarabangsa. Nama berubah, wajah berganti, tetapi makhluk itu tetap sama. Ia hidup dalam setiap transaksi, setiap pinjaman dan setiap nota yang kita percaya ianya bernilai. Kini, kesedaran adalah kuasa terakhir. Kita diajar bahawa kuasa datang daripada wang. Tetapi hakikatnya, kuasa datang daripada pengetahuan tentang bagaimana wang dicipta. Selama ini, manusia diperangkap dalam sistem yang mereka tidak fahami dan menjadi pekerja kepada hutang yang tidak pernah berakhir. Dunia tidak perlu lagi dijajah dengan senjata kerana manusia telah dijajah melalui kepercayaan yang salah tentang wang. Namun, kesedaran adalah senjata terakhir yang tidak dapat dikawal oleh sesiapa. Apabila seseorang memahami permainan ini, dia tidak lagi menjadi bidak. Dia mula berfikir seperti pemain. Dan apabila semakin ramai manusia sedar bahawa kebebasan bukan terletak pada jumlah yang mereka miliki, tetapi pada pengetahuan untuk tidak diperdaya, maka makhluk dari Pulau Jekyll akan kehilangan tenaganya. Dunia mungkin tidak akan berubah serta-merta, tetapi kesedaran adalah permulaan revolusi yang paling senyap dan paling berbahaya. Revolusi yang tidak memerlukan senjata, cukup dengan minda yang terbuka dan keberanian untuk melihat kebenaran yang telah lama disembunyikan.